Resepi campak-campak Ramadan bersama saya Chef Naim. Saya akan kongsikan butter rice bersama dengan daging masak hitam. Kita punya nasi butter, kita masukkan butter dahulu. Kita boleh terus satukan bersama sayur campur kita ni. Beras, kita tumis bersama dengan butter kita. Sekarang ni kita masukkan kita punya Maggi cukup rasa. Ia diperbuat dari bawang segar dan juga rempah ratus. Kemudian kita boleh masukkanlah kita punya beras, tambahkanlah air dekat dalam ni. Kita boleh masak kita punya nasi butter. Jom kita teruskan, iaitu kita punya daging masak hitam. Perapkan dulu kita punya daging ni. Satukan dengan jintan manis, jintan putih, terbuk ketumbar, lada hitam dan hero kita Maggi cukup rasa. Gaulkan semua bahan-bahan kita bersama dengan daging. Untuk bahan kisar dia, bawang merah, bawang putih, serai bersama dengan halia. So kita boleh masukkan terus bersama dengan daging purap kita kat dalam ni. Kicap pekat, gula Melaka, Maggi sos tiram daripada ekstrak tiram yang berkualiti, dan sebenarnya dah pun siap nasi butter bersama dengan daging masak hitam. Jangan lupa cuba, jangan dahaka resepi.